Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies sekalian. Tun Faisal Ismail Aziz akhirnya respon terhadap kenyataan media dan juga sidang media yang telah dibuat oleh Wan Saiful Wanjan siang tadi dengan satu perkataan. Wan Saiful, kalau engkau nak bersihkan nama engkau, bersihkan dekat perjumpaan jawatan kuasa disiplin, bukan dengan menggunakan sidang media. Well, drama ini makin lama makin hangat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita intro dulu. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya hendak buat satu disclaimer. Dalam hal pergolakan dalaman bersatu ini, saya tidak boleh dan tidak layak untuk masuk campur kerana saya bukan ahli bersatu. Walaupun saya ini cenderung menyokong Perikatan Nasional, tetapi itu tidak menjadikan saya ada lesen untuk masuk campur urusan dalaman mereka. Jadi kalau saya buat laporan dan juga ulasan berkenaan dengan isu dalaman mereka, itu saya buat sebagai seorang pempengaruh yang juga merupakan seorang pengamal media alternatif. Seperti mana tadi, saya datang sidang media sebagai wartawan untuk melaporkan apa yang bakal dan akan serta disebut oleh Wan Saiful Wanjan serta orang-orang yang berada dalam sidang media itu. Tak lebih, tak kurang. Sebab dalam bersatu ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya berkawan dengan semua orang. Tak kiralah apa faksi sekalipun. Orang Muhyiddin ke, orang Hamzah ke, orang Azmin ke, apa-apa ke. Saya berkawan dengan semua orang. Semua orang ini merupakan kenalan saya. Bahkan saya rapat dengan ramai pihak dalam bersatu. Termasuklah dengan Naim Brandish, dengan Haris Idaham, dengan Wan Saiful Wanjan, dengan Tun Faisal dan ramai lagi lah senang cerita. Jadi saya memang tidak akan mengambil pendekatan berpihak dan cuba memberikan laporan berimbang untuk tatapan anda semua. Anda membuat penilaian sendiri. So, having said that, pada siang tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, telah berlangsung satu sidang media yang diketuai oleh Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan, yang disertai juga oleh Ketua Bahagian Bersatu Sepang, Datuk Sami Ghazali, Ketua Bersatu Ampang, Muhammad Isa Saidi, dan juga Ketua Bersatu Ipoh Timur, Muhammad Fadi Ismail. Di mana mereka berempat telah membacakan satu kenyataan bersama memperjelaskan tentang isu SD yang dikatakan hendak menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin itu. Di mana Wan Saiful telah menjelaskan SD itu bukan untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin, tetapi satu untuk menyokong Muhyiddin mengetuai Bersatu sampai 2016 sebagai poster boy. Nombor duanya, SD itu juga, kata Wan Saiful, bukannya SD tetapi lebih kepada dokumen akuan saja yang menunjukkan 120 orang ketua bahagian Bersatu meminta agar sebarang usul yang pelik-pelik, usul yang sensitif seperti menamakan calon PM dan sebagainya tidak dibawa dan dibahas dalam PAT Bersatu yang baru lepas itu. Cumanya kita semua tahu yang usul itu dibawa jugalah. Tak apalah belakang cerita itu, tuan-tuan dan sekalian. Dalam PC yang sama juga, saya just rangkumkan sedikit. Wan Saiful juga telah menyebut betapa Azmin Ali, Setiausaha Agung Bersatu, dikatakan telah mengugut beberapa orang ketua bahagian termasuklah Datuk Suhaimi supaya menarik kembali SD tersebut ataupun berdepan dengan tindakan tidak akan diberikan watikah untuk bertanding pilihan raya. Dan juga dalam PC yang sama, Wan Saiful telah mendakwa terdapat sekumpulan Black Ops dalam Bersatu diupah oleh pihak tertentu dan sebagainya, cuba untuk memburukkan imej mereka yang 120 orang ini, termasuklah Wan Saiful. Dan Wan Saiful juga kata Tun Faisal mempergunakan kedudukan beliau selaku Ketua Penerangan Bersatu untuk memberikan naratif-naratif yang pelik-pelik, menyebarkan naratif yang tidak betul terhadap mereka semua. Jadi itu antara lain PC yang telah dibuat oleh Wan Saiful Wanjan siang tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan bila PC itu berlalu, saya memang tertunggu-tunggu respon dari pihak-pihak tertentu dan Bersatu, terutamanya penama-penama yang telah disebut oleh Wan Saiful itu, sama ada Azmin Ali ataupun mungkin Tun Faisal itu sendiri. Yelah, orang petik nama terang-terang kot, takkan kau tak respon. Tetapi perangai saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memang tak akan bertanya secara peribadilah kepada mereka ini. Walaupun saya ada nombor telefon mereka, walaupun saya kenal mereka, mereka kenal saya kan. Tetapi saya tidak akan bertanyakan secara peribadi sebab saya tahu lambat laun mereka akan keluarkan kenyataan juga. Dan saya tahu, anda kata kalau saya tanya mereka pun, mereka akan kata, saya akan keluarkan statement sebentar nanti. So, daripada saya dapat jawapan macam tu, membazirkan duit saya, membazirkan masa saya, baik saya tunggu saja sampai mereka keluarkan statement. Dan memang betul, sejam lepas, Tun Faisal telah mengeluarkan satu kenyataan media yang telah beliau kongsikan dekat laman Facebook beliau, di mana Tun Faisal telah memulakan kenyataan beliau itu dengan perkataan Wan Saiful sahkan dia pengutip SD dan 120 SD adalah untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin selaku Presiden. Perlu bersihkan diri di hadapan lembaga disiplin.
Di mana antara lain Tun Faisal telah mengatakan bahawa beliau telah mendengar sidang media yang telah dibuat oleh Wan Saiful Anjan itu, dan basically-nya sidang media itu kata Tun Faisal ialah berkenaan dengan isu SD dan pelanggaran perlembagaan parti oleh Wan Saiful dan kumpulannya yang 120 orang itulah. Pertamanya kata Tun Faisal, baguslah kalau macam tu, sebab sekarang ini Wan Saiful memang dah mengaku dialah tukang kutip SD, dialah tukang kumpul SD dan sebagainya, dan dia juga mengaku bahawa 120 SD yang dikumpulkan itu bukan untuk mendesak Muhyiddin berundur ataupun menyerahkan jawatannya kepada Hamzah Zainuddin seperti mana yang digembar-gemburkan. Dan kata Tun Faisal, kalau setakat itu saja kau punya kandungan SD itu, tak apa buat SD pun tak apa, tak ada masalah pun. Tak perlu susah payah nak buat SD dan sebagainya. Cuma dalam hal ini, mungkin Tun Faisal terlupa nak sentuh betapa Wan Saiful kata SD itu juga antara lain telah meminta agar usul untuk menamakan calon Perdana Menteri Bersatu itu tidak diadakan. Yang itu Tun Faisal tak sebut. Mungkin dia terlepas pandang. Sebab itu antara inti utama kata-kata si Wan Saiful pada siang tadi. Kemudiannya, kata Tun Faisal lagi, setiap aduan disiplin lazimnya disertakan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi terhadap pelanggaran disiplin tersebut. Dalam hal ini, Tun Faisal yang mengadu berkenaan dengan Wan Saiful Anjan untuk diadapkan ke Jawatan Disiplin. Ini disahkan oleh Wan Saiful sendiri. So, mungkin Tun Faisal merujuk kepada diri beliau dan juga orang yang mengadu itulah kan, Haris Idham dan sebagainya. Well, aku mengadu kat engkau sekarang ni kan, aku mengadu engkau buat hal. So, biasanya aku akan adu dengan segala bukti dan juga dengan saksi-saksi terhadap pelanggaran-pelanggaran akta yang telah kau buat. Itu kata Tun Faisal antara lain tuan-tuan dan sekalian. Dan kata Tun Faisal, tempat terbaik untuk membersihkan diri dan juga nama serta mengemukakan bukti-bukti berkaitan aduan-aduan yang tertentu itu adalah di hadapan lembaga disiplin, bukan dalam sidang media. Yang ini nampak macam Tun Faisal sedikit tak puas hatilah kenapa kau nak kecoh dekat sidang media. Sedangkan benda ini kau memang dah dijadualkan untuk berhadapan dengan lembaga disiplin. So why not kau just tunggu je bersihkan nama kau dekat lembaga disiplin? Kenapa susah payah nak buat sidang media, nak menunjukkan innocence kau kat situ? Tapi dalam hal ini, saya tidak macam sedikit fahamlah kedudukan Wan Saiful sebenarnya. Bukanlah sokong beliau tetapi saya nak beritahu saya faham kedudukan beliau. Sebab sejak semenjak ini, beliau dan kumpulannya memang teruk kena dekat media. Memang teruk dihentam kiri kanan depan belakang oleh akaun-akaun TikTok, akaun Facebook dan sebagainya kan. Macam-macam benda lah. Terutamanya bila berita yang mereka ini telah dipanggil menghadap jawatan disiplin tersebar dekat media. So, dalam tempoh beberapa hari ini, mereka ini memang dah ditohmah macam-macam, dikutuk macam-macam, termasuklah dalam bersatu sendiri. Jadi, mungkin kerana itulah Wan Saiful ambil pendekatan, yes, aku akan hadap jawatan disiplin, tapi sebelum itu, aku nak bersihkan nama aku dulu. So, mungkinlah itu yang difikirkan oleh Wan Saiful, dan kalau itulah yang difikirkan, maka saya faham jugalah. Mungkin saya, kalau saya berada dekat tanpa Wan Saiful, sama ada saya betul atau salah, saya akan buat perkara yang sama. Saya nak bersihkan nama saya dahulu sebelum saya pergi ke lembaga disiplin dan sebagainya. Nampak tak ke situ tuan-tuan sekalian? So in a way saya faham sikit lah tentang situasi Wan Saiful sebenarnya. Bukan sokong beliau, just nak beritahu I understand. And then kemudiannya, Tun Faisal dalam artikel beliau telah menyertakan beberapa bukti laporan media dekat akhbar-akhbar utama negara kita ini berhubung dengan kronologi SD itu, termasuklah bagaimana pada 8 September 2005, ketua-ketua bahagian bersatu ini telah menandatangani akta bersumpah menggesa Tan Sri Muhyiddin untuk berundur dan sebagainya. And then kemudiannya dinafikan pula selepas itu dan macam-macam lagi lah. Semua dikongsikan oleh Tun Faisal dekat Facebook beliau. So, apa komen saya pasal semua ini? Komen saya ialah, benda ini betul lah kata Tun Faisal. Nak settlekan hal, kena settlekan dekat dalam jawatan disiplin. Tetapi saya juga setuju dengan Wan Saiful, benda ini benda dalaman. Mereka pun tak nak buat PC, kata Wan Saiful kan. Tapi oleh kerana nama mereka telah dibusukkan dan beriteruk dekat media, dekat social media dan sebagainya, jadi mereka terpaksa buat sidang media untuk bersihkan nama mereka terlebih dahulu sebelum masuk ke jawatan kuasa disiplin. Jadi sekarang ini, dia, orang kata apa, it takes two to tango lah sebenarnya kan. Anda kata kalau kita tak nak seseorang itu gunakan media untuk bersihkan nama, kau kena hadap jawatan disiplin sebagainya kan. Maka orang yang mendakwa mereka, orang yang menyerang mereka sebagainya pun tak boleh buat serangan terbuka. Sebab benda ini benda dalaman. Benda dalaman ini tak sepatutnya dihibahkan ke umum kedudukan. Benda dalaman, biarkan dalaman. Ya, kadang-kadang mungkin akan tersesat keluar. Tetapi, selagi kita boleh cover, kita cover. Sebab apa tahu? Sekarang ini, musuh memerhatikan saja tindak tanduk kita. Dan kita pun tahu, PKR pun berantakan teruk. Pemilihan parti DAP pun tengah terbalik sebagainya kan. Dan kita menganjing mereka, betul tak?
Kita ngaji mereka cakap, alah PKR tiap-tiap tahun baling kursi, baling meja sebagainya. Tahun ini siap Rafizi merajuk semua bla 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 kan. Di AP sampai gingguan yang kena maki depan macam-macam lagi. Siap ada bantahan keras kerana berlaku penipuan dalam pengundian dan macam-macam lagi lah kan. Tapi tinggal tengok, PAT Bersatu pun sama juga macam tu. Perikatan Nasional pun lebih kurang sama macam tu juga. Dan mana letak muka masalahnya? Malu tahu tak? Jadi itulah. Macam saya katakan, semua yang bersatu ini kawan-kawan belaka. Jadi saya memang tak nak ambil pendekatan berpihak kepada siapa. Saya cuma harapkan kemelut yang melanda ini dapat diselesaikan. Tetapi saya setuju satu benda. Saya setuju dengan Cikgu Bat sebenarnya tahu. Sebab Cikgu Bat ada kata dekat ceramah beliau, kenapa nak terhegeh-hegeh nak calonkan PM sekarang? Apa bodoh Kau dah siap ke belum? Kan? Rakyat dah jumpa ke belum? Dah bantu rakyat ke belum? Kalau belum buat semua tu, kenapa tergigit nak namakan calon Perdana Menteri lah, itu ini sebagainya? Tak sabar-sabar masalahnya. Dan WhatsApp pun berkata, benda itu strategi. Memanglah, obviously, Muhyiddin ialah pengurusi PN, memang beliau lah mungkin calon PN dan sebagainya. Tapi benda itu still strategi dalaman. Tak payah hebohkan dahulu. Sebab kata WhatsApp juga, benda ini dikhuatiri akan menyebabkan reaksi negatif dari PAS. Betul lah. Sebab bila benda itu muncul, PAS tak puas hatilah kan, kau ni tiba-tiba pulang dengan ngada, kau tak bincang aku pun, tiba-tiba nak calonkan Muhyiddin jadi calon PM. Macam tak kena. Jadi, in a way, saya sebenarnya cenderung untuk bersetuju dengan WhatsApp dari segi itu. Iaitulah, tak sepatutnya penamaan untuk calon PM itu dibuat segera. Tetapi, benda-benda lain, sebagai contohnya pelanggaran perlembagaan parti ke apa-apa ke, yang itu bukan tempat saya untuk masuk campur. Saya serahkan kepada Jawatan Kuasa Negeri Bersatu untuk tentukan. Tetapi sekali lagi, kalau boleh settlekan secara adik-beradik, secara keluarga, tertutup sebagainya, buat macam tu. Jangan dihebahkan. Sebab sekarang ini, banyak kali saya sebut ni lah. Sekarang ini rakyat dah menyampah dengan Madani. Mereka mengharapkan Bersatu dan PAS untuk take over, seterusnya menguasai kerajaan. Tapi anda kata kalau masalah dalaman macam ini pun tak dapat nak ditangani dengan baik, dan macam mana anda hendak memberikan keyakinan kepada rakyat? Dan last but not least, saya setuju juga dengan Wasaiful agar isu video semburit Azmin itu dituntaskan siasatannya sesegera mungkin. Sebab selagi video itu tidak ada closure, tidak ada penutupan, tidak ada penyudahan, maka selagi itulah video itu akan menjadi Achilles heel, akan menjadi sway kepada perjuangan PN dan juga Bersatu itu secara khususnya. Kena faham betul-betul benda itu. Sebab yang akan mempertahankan korang ini ialah settle korang. Settle PN, settle PAS, settle Bersatu. Korang pemimpin kat atas tu, sedaplah kat atas tu kan, sebab kena ampu tiap-tiap hari. Tapi yang menghadapnya ke bawah tu masalahnya. Jadi settlekan benda yang membelenggu dan insya-Allah perjalanan akan jadi lebih lancar. Tapi itu nasihat saya silah. Anda dengar ke tak dengar ke, terpulanglah. Kalau aku empuk nyawa kau kerang, lupa nyawa kau kerang.